Hi Miss, excuse me, nak tanya. Hai. Rumah you ada sini ke? Ya, ini rumah I. Ni rumah you? Ya. Kalau kita nak tour boleh tak? Your house from Malaysia ke? Ya, betul. Okay. Boleh? Boleh. Jom. Welcome to my house. Jom. This one rumah banglo ke? Ya, banglo. Square feet? Dalam 1,000 square feet. I see. So you bina rumah ni daripada scratch? Ya, I beli tanah lepas tu bina rumah ikut suka hati I. Ikut suka hati. So ni rumah ikut suka hati? Ya. Cantiklah rumah. Berapa you habis untuk renovation rumah ni? Dalam 500,000 tapi tak include tanah. Oh, okay. Bulat ini kira sempurna dalam Chinese. Dia macam feng shui lah. Okay, jom. Kita nak pergi next tempat. So ni, I berkenal lah dengan almari you ni. Ni almari lama kan? Ya, almari dekat 50 tahun. Lamanya korang tengok. Dalamnya ada macam-macam. Ada telefon lama. Ada apa lagi ni? Ada teko. Ni betul-betul rare ni. Ini I dapat dari grandfather saya. Lepas tu ada ini shop yang buat kuih muih. Ini untuk buat kuih bangkit. Rumah ini kira rumah farmhouse. So, dalam dia ada 2 bilik. Living room dengan dining room memang sekali. Tak ada sofa. And this is the sofa. Oh, ni sofa dia? Dalam rumah ni yang paling mahal roof dia. Dalam 1 Myvi punya harga. Sebab I guna material hollow dengan terracotta roof tiles. Patutlah. Ni tempat mainan anak I. So dia punya toys dengan